Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar dan penonton. Bersama saya lagi Dr. N bersiaran langsung dalam podcast Bicara Sihat. Cuma kali ini podcast kita sangat istimewa. Podcast Bicara Sihat edisi khas. Dan pada edisi kali ini, kita akan bersama-sama dengan seorang figura yang sangat istimewa yang akan saya perkenalkan sedikit masa lagi. Pada hari ini, kita sangat bertuah kerana di sebalik kesibukan beliau dapat meluangkan masa untuk bersama-sama kita untuk mengupas segala topik-topik berkisar KKM yang banyak diperbincangkan dan mungkin juga dibahaskan di social media. Saya dengan berbesar hati mengalu-alukan kedatangan tak lain tak bukan yang berbahagia Datuk Seri Haji Zainul Zamzam bin Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan, ke sesi podcast Bicara Sihat edisi Sihat bersama KSU. Selamat datang Datuk. Terima kasih Dr. N. Saya nak kata selamat petang lah Datuk. Belum, malam masih panjang. Malam masih InsyaAllah. muda. Malam masih muda tu dia. Banyak benda Okey. boleh bincang. So Datuk Seri, apa khabar? Baik, Ataupun, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu kalau kita kat kesihatan mental, kita selalu, are you okay? Macam itulah Datuk I'm Seri. fine. Okey, Alhamdulillah. So Datuk Seri, mungkin kita nak pada hari inilah kita insyaAllah kita akan kupas atau kita akan bincang sikit-sikit dalam podcast ni. Perkara-perkara yang sering kita dengar, kita banyak diutarakan, banyak di media massa, di media sosial, dan topik-topik secara ni termasuklah macam kekangan perkhidmatan kita, pelantikan tetap, anggota kesihatan, kontrak, semua itulah Datuk Seri kita akan cuba kupaskan. Jadi saya dengan itu, soalan pertama saya lah Datuk Seri. Seringkali kat luar masyarakat sana, dia cuma nampak, dia nampak macam seolah-olah, Kementerian Kesihatan ni banyak kekosongan jawatan. Dia nampak macam tu. Jadi isunya dikatakan kekosongan jawatan ni memang meruncing lah. Tak cukup. Semua tak cukup. Mungkin Datuk Seri boleh nak ulaskan sedikit. Apakah situasi sebenar yang sedang KKM hadapi? Sebab banyak sangat kita nampak. Saya pun kadang-kadang kadang ada benda lalu lah TikTok kan. Semua kadang-kadang mengatakan macam adakah tak ambil urus sumber manusia. Dia kait-kaitkan Datuk Seri. Jadi kita ni mendengar. Tapi mungkin hari ni Datuk Seri, kita mengambil peluang untuk Datuk Seri boleh jelaskan. Saya serahkan pada Datuk Seri. Ya, terima kasih Dr. N. Isu sumber manusia, kekosongan jawatan, kekurangan doktor, nurses dan juga jawatan-jawatan lain tu memang sentiasa kita dengar dan dibicarakan lah di pelbagai medium lah, sosial media khususnya. Dan ini sebenarnya melambangkan keprihatinan rakyat dan masyarakat tentang pentingnya perkhidmatan kesihatan itu berada pada tahap yang terbaik. Dan di Kementerian Kesihatan Malaysia kita sentiasa berusaha untuk memastikan perancangan pengurusan sumber manusia itu berada dalam keadaan yang terbaik. Ya, jadi dalam mana-mana organisasi pun, pendidikan, kesihatan, keselamatan, ketenteraan dan sebagainya memang ada dinamism lah. Dinamism itu disebabkan oleh pergerakan pegawai, naik pangkat, berlaku kekosongan, bersara, berlaku kekosongan, pergi belajar, berlaku kekosongan. Jadi kadang-kadang isu-isu itu tiba-tiba berlaku serentak. Ada yang pergi belajar, bersara, letak jawatan, tiba-tiba ada kekosongan kosonglah kat di situ tempat itu. Kebetulan berlaku di situ. Itu yang kadang-kadang kita dengar macam Hospital Segamat, Hospital Lahad Datu dan sebagainya. Tiba-tiba pada ketika itulah, tiba-tibanya semua berlaku serentak. Dan kita pun terpaksa respon lah kepada keadaan yang berlaku. Jadi contoh baru-baru ni kan, dalam keadaan sekarang ni, ramai yang menyambung ke bidang sub kepakaran. Ada yang baru pergi masuk bidang kepakaran. Jadi tempat-tempat yang mereka tinggalkan itu, kadang-kadang kita tak dapat isi secara immediate. Maksudnya bukan hari ni mereka keluar, besok kita dapat isi. Contohnya kalau doktor pakar pergi buat bidang kepakaran. Jadi kita kena tunggu kalau ada houseman yang nak yang mengisi dah tempat habis tu, housemanship-nya, dan baru kita boleh tampung kekosongan yang ditinggalkan. Begitu juga apabila ada doktor pakar yang pergi buat kepakaran. Kita kena tunggu doktor pakar yang habis belajar untuk kembali dan ditempatkan di situ. Tapi dia sequence tu tak berlaku dengan seperti mana yang kita harapkan lah.
kalau hari ini orang keluar, besok ada orang masuk, okey. Hmm. Begitu juga dengan dengan pergerakan dari segi penempatan dan sebagainya. Jadi saya fikir itu saya namakan sebagai operational vacancies yang Dynamic selalu lah Datuk Sri. berlaku secara dinamik Mm-mm. dan kita cuba respon dengan cara yang terbaiklah. Terbaik. Itu yang Ya. kadang-kadang pengarah hospital ataupun pengarah kesihatan negeri terpaksa buat reshuffling sedikit Di sementara peringkat menunggu untuk lokal tu menampung. Datuk Sri. Tapi dynamism tu tak menyebabkan dia berlaku begitu. Jadi Mm-mm. fenomena yang nampak ada kekosongan di sana, ada Ada kekosongan di kekurangan di sini. Jadi sini. seolah-olahnya sentiasa ada Mm-mm. kekosongan di kementerian ini. Tapi pada masa yang sama kita mengambil tindakan untuk membuat pengisian. Ja- Tahun ni saja kita mengisi 18,000 pos yang Alhamdulillah. telah diluluskan oleh JPA. JPA. Ya. Jadi kalau saya boleh rangkukan balik, statement kata KKM ni kekurangan doktor, adakah dia benar atau tak Ya, benar? pada saya secara jujurnya kita masih lagi kekurangan doktor. Okey. Itu kita kena akui. Mm. Sebab dalam menyediakan doktor ni kita ada benchmarknya. Satu of course lah kita nak go for world standard ya atau WHO punya ratio. Secara umumnya satu doktor berapa population, satu bed berapa population. Itu ideal lah. Tapi kalau tak dapat iaitu pun kita nak melihat kepada norms sebenar ya. Mungkin pada 5 tahun yang lepas norms bagi satu hospital itu mungkin sekian banyak doktor. Tapi dengan pertambahannya pesakit dan sebagainya, norms tu dah berubah. Mhm. Jadi bilangan doktor yang Ya. diperlukan untuk fasiliti pun dah Dah berubah. berubah juga. Ya. Jadi selepas itu kita ada pejawatan sedia ada. Mungkin norm sekarang memerlukan 300 doktor. Tapi pejawatan kita hanya Hanya 200 250. lebih. Ya. Dan 250 tu pun kita tak dapat isi lagi penuh. Sebab housemanship dan sebagainya yang keluar meninggalkan perkhidmatan. Ya. Jadi sekarang ni kita cuba untuk mengisi penuh berdasarkan pejawatan yang ada. Mm. Dan pada masa yang sama kita memohon untuk menambah pejawatan mengikut fasiliti-fasiliti yang memerlukan. Jadi kalau kita dapati fasiliti itu terdapat kekurangan gap yang besar Besar. antara norms dengan bilangan pejawatan yang kita utamakan jadi untuk mendapat jawatan memang tambahan. orang kata bahagian semua manusia bekerja keras Ya, Datuk ya. sebenarnya. Dan kerajaan pun dah buat keputusan supaya setiap tahun ini 800 tambahan jawatan doktor diluluskan. Jadi Jadi tak ada sebahagiannya isu. itu untuk fasiliti yang memerlukan doktor tambahan, sebahagiannya lagi untuk fasiliti baru yang sedang kita bina. Jadi antara kita ada banyak fasiliti baru Ya, yang ada banyak fasiliti dibina. baru. Ya. Jadi Okey. itulah yang sedang berlaku secara dinamiknya lah. Ya, Ya. Datuk Sri. Jadi nanti saya akan sentuh sikit Datuk Sri nak tanya. Yelah, kita kata kurang orang doktor di sana. Kita doktor Datuk Sri. Okey, saya nak tanya sikit Datuk Sri. Ada khabar angin yang mengatakan pengisian jawatan tu, kalau ikut apa yang Datuk Sri terangkan, khabar angin mengatakan ada pembekuan tu. Adakah dia boleh kita betulkan salah faham masyarakat kat luar sana tu? Ya, Sebab sebenarnya semua tidak. kata tak ambil, Ya, macam tu. tidak ada pembekuan. Hmm. 18,000 yang dah diluluskan untuk tahun 2026 tu sedang rancak diisi Mm-mm. dengan kerjasama Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kita pun sentiasa berhubungan dan berurusan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk menyegerakan lagi pengambilan itu. Mhm. Sehingga bulan Jun lebih hampir 60% daripada 18,000 jawatan tu dah pun diisi. Jadi kita yakin dan menjangkakan bahawa menjelang hujung tahun ni semua 18,000 jawatan tu akan dapat diisi InsyaAllah. meliputi pelbagai skim lah. Di kementerian kita ni ada 86 skim. Bukannya Nurses doktor lah dan saja Datuk sebagainya. Sri, macam-macam. Jadi 18,000 tu meliputi Ya, semua skim. ya. Jadi insyaAllah kita akan dapat isi semuanya. Dan tahun depan sudah tentu akan dibekalkan lagi beberapa ribu lagi jawatan-jawatan yang boleh Ya. diisi. Jadi proses ini Sentiasa berterusan. berlaku lah Ya. Datuk Sri. Ya. Okey, saya nak masuk kepada topik panas sikit lah Datuk Sri. Sekarang ni orang selalu cakap kan, ada juga saya kadang-kadang terdengar, kadang-kadang kami dekat sini pun dapat juga panggilan-panggilan bertanyakan, meluahkan isu tentang sistem lantikan tetap ni. Lantikan tetap selalunya pegawai perubatan lah. Banyak dibincangkan dekat parlimen kadang-kadang Datuk Sri kan. Apakah status Datuk Sri pemansuhan kontrak dan penyediaan untuk pergi ke jawatan tetap ni? Ya. Kita dah buat unjuran. Setakat doktor-doktor yang masih lagi dalam status lantikan kontrak ni
4,500 kita akan tetapkan pada tahun ini. Mm-mm. Tahun hadapan 2027 dan sebahagian daripada 2028 kita ada beberapa ribu lagi, dalam 2,000 lagi macam tu yang kita akan tetapkan juga. Mhm. Dan kita sedang berunding dengan kerajaan untuk menetapkan dasar baru, iaitu mulai tahun 2028 kita sedang berunding dengan kerajaan Mm-mm. supaya mulai tahun 2028 semua houseman yang menamatkan housemanship mereka terus ditawarkan jawatan tetap. Mm. Itu sasaran yang kita sedang usahakan. Kekosongan kita sebenarnya banyak in that sense kita boleh isi. Cuma Ya, kita sekarang ni memang macam Datuk Sri cakap lah, ada yang keluar, ya, ada yang betul. pindah, Hmm. ada yang dia itu tak termasuk lagi yang suami isteri nak duduk bersama. Macam-macam Datuk Sri yang tu. Ya, banyak Mm-mm. dinamism yang kita pun kadang-kadang perlu ambil kira, mengimbangkan antara kepentingan kesihatan Mm. perkhidmatan Dengan dengan orang kata being human lah, Yelah, ya, being human humanity. Mm-mm. dengan petugas-petugas kita dan Mm-mm. sebagainya. Mm-mm. Jadi itu sedikit sebanyak menyumbang. Yelah. Tapi balik pada jawatan kontrak tadi, kita memang berusaha untuk mewujudkan satu polisi baru di mana semua houseman yang telah tamat housemanship Housemanship. mereka diberikan jawatan tetap. So insya-Allah Ya. mana-mana penonton, pendengar yang ada anak-anak jangan gusarlah. Insya-Allah KKM sedang berusaha keras untuk kita nak menetapkan ataupun kita nak masukkan mereka dalam sistem tu Datuk Sri ya. Ya. Okey Datuk Sri. Saya nak patah balik yang tadi a little bit more lah before kita pergi kepada topik yang lebih hangat sikit Datuk Sri. Okey, pada pendapat Datuk Sri sendiri, kenapa adakah peluang pekerjaan kita macam sekarang Datuk Sri kata kan ada yang ialah yang pergi pakar, yang pergi Persekitaran kerja yang mungkin lebih sesuai dengan kehidupan mereka. Mungkin mereka kena transfer ke tempat yang jauh yang menyebabkan mereka terpaksa mengubah kehidupan mereka mm, berjauhan daripada keluarga. jauhan daripada Jadi anak. ada pula peluang lain, ya. Jadi itu pull factor lah Yalah. ataupun push factor. Kemudian push factor mungkin persekitaran kerja, ya, keadaan fasiliti, kesesakan, beban, burnout, dan juga alat-alat yang digunakan yang mungkin dah beyond economic repair dan sebagainya. Jadi semua ni adalah multifaceted factor lah yang sebenarnya mempengaruhi apa yang berlaku Some sekarang. people going Jadi off kita di ya. kementerian ni bukan setakat melihat kepada sumber manusia saja, tapi kita cuba memperbaiki keseluruhan Mm-mm. ekosistem tu. Termasuk peranan yang dimainkan oleh doktor sendirilah dari segi mental health dan sebagainya. Yang kita harap dapat membantu petugas-petugas kesihatan dalam membentuk janti diri yang kuat, terus memberikan perkhidmatan yang terbaik dan sebagainya. Yalah. Tapi kita akui dia bukan one single Bukan one factor, single factor Datuk Sri. walaupun mungkin ada yang lebih dominan, tapi kita cuba memperbaiki the whole ecosystem lah. Ya. So saya rasa macam dia tak boleh orang kata not just because of the work juga, hati pun Ya. kadang-kadang orang kata kalau kita tak passionate nak duduk memang susah jugalah nak Ya. berada. Cuma Datuk Sri kalau boleh saya bertanya Datuk Sri, apa yang mungkin saya pun ialah terima kasih Datuk Sri kata kita pun bantu juga kan, sebab burnout ni adakah memang it's real di dalam KKM ni, but what are we doing? Kita dah buat banyak saya rasa kan. Cuma kadang-kadang banyak orang cakap dekat saya juga, tapi doktor and memang kerja teruk lah. Dia cakap macam itulah. Itulah ada orang kan. Tapi memang kita tak nafikan mana-mana kerja pun nak kata tak teruk. Berat semuanya kerja, beban kan Datuk Sri. Tapi apa yang Datuk Sri punya aspirasi? Apa yang Datuk Sri harapkan? What can change Datuk Sri? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita cuba membetulkan keadaan di semua aspek persekitaran kerja lah, menambah bilangan pekerja, okey. mengisi pejawatan, mengganti peralatan-peralatan yang usang, kemudian mewujudkan sistem bekerja yang lebih sesuai, kemudian menambah fasiliti, ya. Dan juga pada masa yang sama kita melihat bagaimana dari segi mental ataupun kesihatan mental tu dapat diperbaikilah. The resilience Ya, Datuk Sri. resilience. Resilience Sebab dia. kita
keadaan itu sebenarnya bukan maksudnya kita tak merancang ataupun kita gagal merancang. Tapi keupayaan kita merealisasikan perancangan itu tidak secepat perubahan yang berlaku dalam persekitaran dari segi permintaan Mhm. rakyat. Betul. Saya dimaklumkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini lebih 300,000 rakyat kita menyerahkan polisi insurans, medical insurance mereka Mm. kerana tak sanggup nak membayar kerana Okay. kenaikan yang tinggi dari semasa ke semasa. Mm-mm. Jadi ke manakah mereka ini pergi? Sudah tentulah mereka masuk ke dalam sistem pemberian kesihatan awam. Mm-mm. Jadi itu antara sebab kenapa bertambahnya permintaan Permin- kepada sistem kesihatan kita. Mhm. Ditambahkan dengan kita menuju kepada aging society. Ya. Ditambahkan dengan NCD, penyakit tidak berjangkit yang bertambah. Trend kesihatan Satu masalah daripada mental pun makin 2 meningkat. rakyat kita obes dan Ya. sebagainya. Ya. Kemudian saya semalam bincang tentang Mm-mm. ubat melalui pos. Ya. Ada 600,000 orang sekurang-kurangnya yang bergantung pada ubat Ubat yang melalui pos. dibekalkan Ya, secara betul. berkala setiap 2 bulan, 3 bulan. Jadi ini semuanya memberikan demand tambahan Mm-mm. kepada sistem kita. Jadi janganlah kita dengan mudah katakan kita tak merancang atau kita Ya, gagal merancang. betul. Mm-mm. Tapi apa yang kita rancang itu tidak dapat direalisasikan secepat. Contohnya, walaupun kita rancang untuk mengambil jururawat, Mm-mm. tapi jururawat ni perlu dilatih selama 3 tahun. Mm. Walaupun Ya, kita ya, boleh ya. ambil dia hari ni, tapi dia kena masuk kolej. Mm. Isu latihan ke KKM. Ya, Yang ya. lepas 3 tahun baru boleh mereka ni. Betul. Yang Betul. katalah kita kehilangan seorang doktor pakar. Tahun ni kita hilang 10 contoh. Tak nak Tapi masuk kita tak tu boleh tak ganti boleh minggu ganti depan. 10. Ya. Untuk menggantikan doktor pakar yang hilang tahun ini, for example, kita mungkin dapat ganti 4 tahun akan datang. Jadi memanglah orang kata, nak hilang 10 doktor pakar tu tentulah lebih laju daripada kita nak menggantikan 10 doktor pakar yang hilang. Semalam saya tanda tangan sijil persaraan, Mhm. ucapan terima kasih Ucapan kepada terima kasih. pesara-pesara. Ya. Ramai. Saya tanya dengan pegawai saya, ramai doktor-doktor pakar kita ni bersara. Ni bersara. Besar. Dah umur 60. Jadi nak replace mereka tu Saya nak pun kena tunggu. tengah ni tu Ya. sendiri tengah Jadi menunggu. dalam skim-skim lain hilang bulan ni, bulan depan dah boleh dapat. Ya. Tapi Tapi bila dah kebanyakan skim besar kita ni tak begitu. tak begitu. Juruteknik pergigian lah, radiografi lah, Nak X-ray lah, mengganti macam nak tu mengganti mengambil tu. satu masa. Walaupun di peringkat sokongan. Ya. Kan? Itu Betul. uniknya kita punya yang membawa kepada cabaran itulah. Ada dua tadi. Saya tengok Datuk Seri ada dua benda yang saya nak sentuh Datuk Seri sebut tadi. Sebab Datuk Seri sebut jururawat. So Datuk Seri, kita diberikan penyataan yang kekurangan jururawat kita lah banyak sebanyak lebih kurang 15,000 kalau saya tak silap kan. Jadi macam mana tu Datuk Seri? Kita ada lembaga jururawat, kita ada DON kan. I'm sure pasti DON pun memang bekerja keras untuk memastikan sebab jururawat tu kira macam tunjang. Baru hari ni saya attend juga, saya rasa Datuk Seri pun ada attend masa jururawat, hari jururawat kan Datuk Seri. Kekurangan jururawat yang quite critical Datuk Seri. So how are we addressing that? And then maybe saya add satu, mungkin Datuk Seri boleh terus terus kupas. Now kerisauannya, kegusarannya media sosial kata ambil jururawat warga asing. Macam mana tu Datuk Seri? Tentang jururawat warga asing ni, jawapan saya tak semudah itu. Dia kena I don't think it's going to happen this year. I don't think it's going to happen next year. Banyak perkara yang perlu dibuat. Pertamanya, dia merupakan satu kerjasama antara kerajaan yang belum ada pun, belum wujud. Itu perlu diwujudkan dulu di antara kerajaan. Kemudian isu-isu lain lah, isu bawa masuk, isu kesetaraan pengiktirafan dan sebagainya. Banyak benda nak dibuat. Kemudian kos membawa masuk pun kita kena tengok. Sebab bila kita bawa masuk tu tertakluk macam kita bawa masuk maid. Macam-macam nak kena bayar kan. Warga asing lah. Ya, macam-macam nak kena bayar itu ini dengan ejennya dan sebagainya. Jadi mungkin kos itu tinggi.
Jadi kita sekarang ni fokus kepada pilihan-pilihan lain lah. Pertamanya macam mana kita meningkatkan kapasiti ILKKM. Kita ada berapa Datuk Seri? 30 lebih lagi kan? Tapi Saya rasa. yang kolej kejuruteraan tu tak banyak. Jadi kita dah kenal pasti 4 lagi kolej kejuruteraan yang mungkin kita akan buka untuk menambah kapasiti penghasilan jururawat daripada sekarang ni lebih kurang 3,000 satu kohort kepada kalau boleh 5,000 satu kohort. Okey. Tapi itu kita sedang So usahakan. sekali insya-Allah sekali boleh Kemudian bekerja. pada tahun depan pun kita akan mulakan outsourcing jururawat, mana kita minta kolej-kolej jururawat swasta ni untuk melatih jururawat bagi pihak kita, mungkin dalam 1,000-1,500 tahun. Kemudian kita juga akan lihat bagaimana kita boleh menarik jururawat yang mungkin ada degree yang lebih tinggi, ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan tapi berminat untuk bekerja dari fasiliti kita. Itu pun kita akan tarik. Dan tak kurang juga kita akan cuba menggunakan sumber yang mana dari kalangan jururawat kita dan juga petugas-petugas kita yang dah bersara ni, yang mungkin duduk di sekitar Lembah Kelang. fasiliti yang berdekatan. Katalah Boleh kerja dia balik Datuk Seri. katalah dia duduk sekitar Kuala Kangsar. Ya. Dia dah bersara. Jadi mungkin kalau dia boleh bantu beberapa jam, beberapa hari, mengikut Macam keperluan locum ke, fasiliti, Datuk Seri? macam locum, sessional. Atau kalau yang nak betul ni boleh pergi pada pada contract of service. Mana-mana yang bersara awal, kadang-kadang dia bersara umur 45 atas sebab-sebab tertentu, tiba-tiba umur 50 dia rasa dia dah okey dah. Kalau dia nak masuk balik, kita boleh pertimbangkan secara contract of service. Jadi inilah option-option yang kita beri keutamaan sebenarnya. Jadi bukan sebegitu mudah untuk kita menggunakan jururawat asing ni sebagai solution. Saya triggered bila Datuk Seri kata nurses boleh balik kan. Doktor macam mana Datuk Seri? Ini soalan yang baru sampai. Adakah contoh Datuk Seri saya ambil saya bersara saya medical doctor, Datuk Seri ada APC kan. Boleh ke saya nak minta untuk nak kalau tak cukup doktor katakan ganti kan, kira boleh duduk kat klinik kesihatan sebab kita medical doctor train. Datuk Seri rasa dalam jangka masa panjang akan ada ke rasa-rasa boleh KKM pertimbangkan ke? Mekanisme tu dah memang ada. Okey. Sama ada secara locum, sessional. Ada juga yang kita lantik selepas bersara. Ada juga yang datang secara pro bono. Itu pun ada. Cumanya kita nak menggalakkan lagi lah untuk menarik lebih ramai. Kita pun sedang kaji locum, sessional, supaya macam mana kita boleh menjadikan lebih atraktif lah. Kadang-kadang saya tak nafikan ada juga benda-benda ni ada aspek-aspek birokrasi yang menyukarkan. Jadi pendekatan kita, bagaimana kita menyambut kesediaan mereka dan sebagainya, dan juga mengesan di mana mereka berada. Jadi kalau mereka bersara di Temerloh, kena mesh lah kat mana macam mana kita nak supaya fasiliti kesihatan kita di Temerloh boleh mendapat faedah dan manfaat daripada keberadaan mereka di situ. Bukan mungkin secara yang tetap dan regular, tapi mengikut peak hour, peak season, peak time, department tertentu, mungkin emergency department kan. Itu kita sedang perhalusi lah. InsyaAllah. Di peringkat kementerian dengan program dengan program yang berkenaan. Adalah Datuk Seri memang ada lah. Memang ada. Dan saya fikir over the years ramai dah mereka tu di luar sana. Dan dalam keadaan di mana mereka mendengar masalah yang dihadapi oleh ekosistem kesihatan kita, saya fikir sebahagian daripada mereka mesti terpanggil untuk kembali menyumbang mengikut keupayaan masing-masing. Saya agak positif tentang itulah. InsyaAllah. Saya pun positif. Kena positif Datuk Seri. Okey. So Datuk Seri, kita akan kita tak habis lagi. Tapi kita akan tolakkan soalan-soalan yang panas-panas sikit tu ke belakang. Jadi buat masa ni kita akan berhenti berehat seketika untuk memberi laluan. Jadi kita berjumpa selepas ini insya-Allah bersama dengan KSU.
Kekurangan doktor di Sabah terus menjadi perhatian di Dewan Rakyat apabila perubatan berkata satu garis masa khusus telah ditetapkan. Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat akan kritikan. Satu angka yang membimbangkan, satu krisis yang semakin meruncing. Tatkala ribuan doktor muda menamatkan pengajian setiap tahun, negeri di bawah bayu terus dahaga akan khidmat perubatan yang kritikal. Isunya bukan sekadar jarak, tetapi persoalan yang lebih besar, mengapa ramai yang mengelak. Tinggal di atas pokok lah. Waktu itu memang berdebar. Hari ini kita dengarkan suara sebenar dari barisan hadapan tentang sebuah perjalanan yang bermula dengan keraguan tetapi berakhir dengan kecintaan. 我是王国义现在是 currently 是一个 doctor 啦，在 Hospital Duchess of Kent 已经做了差不多1年了，当然是 third poster 啦 in ONG posting 啦。 Saya asal Kelantan, Kuala Kerai. Saya rasa tak ada masalah lah kalau dapat kena transfer dekat Sabah. Saya dah bertugas di sini selama lebih kurang nak masuk 4 tahun. நான் இங்க ஒரு மெடிக்கல் ஆஃபீஸரா இருக்கேன். ஒரு 2 வருஷத்துக்கு மேல இருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் 3 years now. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருந்துச்சு. நான் வரும்போது வந்து உண்மையிலேயே நான் எதிர்பார்க்கல என்ன மாதிரி இருக்கும்ன்ட்டு. Pada tahun 2012 tu kita punya persepsi tu waktu tu memang kita tak tahu Sabah tu macam mana. Jadi kan banyak kita dengar yang negatif, tapi saya cuba juga datang. Ada yang negatif, contoh yang saya boleh cakap tinggal di atas pokok lah, pakai perahu lah pergi kerja. Tapi Alhamdulillah saya cuba juga. Saya berasal dari Kedah dan saya kerja di Kedah selama 4 tahun. Bila tiba-tiba dapat posting di sini, of course kita akan terfikir sekejap, oh jauhnya Sabah. First thing first, bila saya dapat posting dekat sini, of course lah, pertama sekali saya rasa sedih sebab ialah jauh daripada family. Tapi saya mengambil keputusan demi saya punya kerjaya, so saya decide think positif untuk menambah pengalaman di sinilah. Sabah would be a bit different. When we first got the posting, it was a bit nerve-wracking because you're excited, at the same time you're scared. You don't know what you're looking at. I mean, you're looking forward to and everything. It was brand new experience actually, to be honest, from coming from a peninsula KL. Sabah is initially might be a bit confusing and not very understand about what's happening around my surrounding lah, because it is quite rural for me as I come from a town area. Saya mengambil cabaran untuk mendapatkan lagi peluang dan pengalaman yang berlainan lah. Saya datanglah ke sini. Saya ditempatkan di Batu 30 yang paling hujung. Di waktu itu memang berdebar, saya macam mana saya akan mengharungi cabaran itu sebab driving almost 1 jam setiap hari. Namun, sebaik kaki melangkah masuk ke dalam komuniti, tembok kebimbangan mula runtuh. Sepanjang disadangkan, saya ada join beberapa program medical camp. Medical camp ni ibarat macam kami yang ada akses kepada kesihatan. So kami akan travel ke tempat-tempat yang agak jauh di pedalaman. So kita akan travel 4x4. So beramai-ramai kita akan pergi ke sana. Buka camp di sana dan kita akan dispense ubat kepada pesakit dan akan tolong serve the community di sana lah. And saya rasa itu sangat-sangat best dan sangat-sangat, walaupun penat tapi sangat berbaloi. Kita dapat rasa pengalaman dekat sana macam mana orang di sana susah untuk dapat akses kepada kesihatan. There was no any friends for me here. There was no any family here. So when I came alone, but I feel grateful that the people of Sabah is very friendly and very kind. Doctors are very fun. I met a lot of friends here that can help us and also help me to get along with this beautiful place lah, I would say. Saya
dah bekerja berkhidmat di Sabah selama 12 tahun bermula dari 2014. Ini adalah hospital saya yang ketiga lah. Sepanjang saya kat sini, saya dapat belajar banyak etnik. Kita tahu dia punya bahasa pasar dia, bahasa yang dusun, kadazan dia macam mana. Besides kalau kita cuti, kita daripada balik kampung, kita boleh melawat ke tempat-tempat kat sini. Banyak tempat yang cantik, cuma perjalanan jauh antara satu tempat satu tempat lah. Tapi memang obviously memang cantik lah kat sini. Di Sabah, rakan sekerja bukan sekadar rakan setugas, tetapi keluarga yang menyokong di saat sukar. Okey, Sandakan ni memang sangat-sangat best. Orang-orang Sabah memang sangat-sangat best, sangat-sangat peramah, supportive. Saya punya nurse-nurse dekat klinik sekarang ni pun memang sangat-sangat membantu. Kebanyakan doktor yang saya kenal yang masuk dapat pindah ke Sabah ni, kebanyakannya semua tak nak balik lah dengan cepat. Semua nak stay lama-lama dekat sini. Hubungan silaturahim, mementingkan hubungan antara doktor dengan staff nurse dengan patient lah. Ini dekat Sabah ni dia bukan sekadar tengok patient sajalah. Hubungan dengan patient semua era-era juga. Saya sudah berkhidmat di sini selama 14 tahun sudahlah. Saya ikut suami saya di sini. Sepanjang saya bekerja di sini, saya sangat gembira lah dan banyak pengalaman yang saya dapat di sini. Sekarang saya masih lagi berada di sini. Belum lagi saya mau pindah lah. Banyak juga pengalaman yang saya dapat lah. Salah satunya contoh daripada 2013 tu ada berlaku kita punya kes tandur. Waktu tu pun diberi peluang untuk kami yang mana yang daripada Semenanjung ni untuk transfer balik ke 24 hours lah. Tapi saya masih lagi menolak untuk saya stay di sini. Sebab saya asal daripada Kedah, saya dapat rasakan suasana di Sandakan ni macam vibe dia daripada Alustar Kedah juga. So yang kali kedua pada 2018 saya ada terlibat dengan kemalangan ambulans di Hospital Dacca Soken ni. Pun diberi peluang lagi untuk transfer balik ke Semenanjung tapi saya stay tolak sebab saya nak berkhidmat di Sandakan lagi. Ini merupakan tahun ke-14 saya berkhidmat di Sabah. 14 tahun bukanlah satu tempoh yang singkat. Yang saya boleh katakan yang berkhidmat di Sabah adalah satu pengalaman yang sangat terbaik lah. Sabah mungkin bermula sebagai sebuah penempatan dalam surat arahan, namun bagi mereka ini, ia telah menjadi sebuah rumah. Sebenarnya kita sendirilah yang jadi halangan kepada kita punya peluang. So saya rasa yang dapat Borneo kan, Sabah ke Sarawak ke, datang and experience the different experience di sini. Datang dulu, kita rasa dulu pengalaman dekat sini. Kalau saya rasa macam dah seronok dekat sini and tak rasa lagi nak balik. Marilah sama-sama kita datang dulu untuk merasainya. Sebab kadang-kadang apabila kita dapat sesuatu benda ni, kita kena fikir positif. Sebab ada hikmah di sebaliknya. Siapa-siapa yang dapat Sabah tu, kira antara golongan yang bertuah lah sebenarnya. Bahawa try dulu tempat. Kita merantau dulu, tengok tempat orang, timba ilmu tempat orang. It's a completely different experience here. You would have to come and see for yourself for you to know what it is like for you. But I will assure you, you will love it here. Saya punya bahasa daripada logat Kedah pun dah nak bertukar ke Sabah dah ni. Pada akhirnya, Sabah bukan sekadar koordinat dalam surat penempatan. Ia adalah guru yang mengajar kita tentang erti syukur, keluarga yang menyambut kita saat sepi dan saksi kepada setiap titis keringat seorang pejuang kesihatan. Di sini, kita tidak hanya merawat pesakit, kita menemui semula jiwa sebenar seorang manusia. Sabah, tempat di mana tugas bertukar menjadi cinta. Negeri di bawah bayu sentiasa menanti kepulangan anda ke rumah kedua ini. Salam sejahtera, kembali lagi kita bersama saya Dr. Ann dalam sesi podcast Bicara Sihat edisi khas bersama KSU, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan, yang berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad. So Datuk Seri, kita dah berehat seketika. Kita ada
Saya nak mengambil soalan Datuk Seri. Ada beberapa soalan yang kita berjaya orang kata pick up lah Datuk Seri. Soalan pertama ni daripada insan bernama Fauzan. Ya, Fauzan kalau harap Fauzan ada di sana untuk mendengar di mana Fauzan bertanya lah isu beban kerja melampau ataupun burnout, letih lesu lah Datuk Seri ni dalam kalangan petugas barisan hadapan, terutama doktor muda dan jururawat, semakin membimbangkan katanya. Apakah langkah konkret yang sedang diambil oleh pihak pengurusan tertinggi KKM untuk menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan? So ni saya nampak ada isu berkaitan kesihatan minda juga Datuk Seri. Ya. Sila Datuk Seri. Ya, terima kasih Dr. N. Saya pun dah sentuh sedikit tentang burnout ni tadi di dalam segmen kita yang pertama. Seperti yang saya katakan, faktor yang menyumbang itu banyak. Dan kita akan cuba untuk menyelesaikannya lah. Antaranya melalui pengisian, especially di fasiliti-fasiliti yang yang bebanannya tinggi. Dan ini dengan kerjasama daripada pengurusan Jabatan Kesihatan Negeri, pengarah dan sebagainya, mereka siasa membuat penelitian bagaimana isu-isu kesesakan yang membawa kepada burnout, kepenatan ini dapat ditangani dengan baik melalui pengisian tambahan dengan segera. Kemudian pada masa yang sama, saya fikir inisiatif-inisiatif lain boleh dibuat melalui contohnya job rotation di dalam fasiliti. Sebab mungkin sebahagian daripada tugas dan tanggungjawab di sesuatu fasiliti itu tak sama. Ada yang bebannya lebih tinggi, ada yang bebannya mungkin agak kurang secara perbandingan. Jadi kalau kita boleh rotate dengan lebih kerap, mungkin setiap 6 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Jadi beban tu boleh kita share dengan lebih meluas lah. Tidaklah seseorang tu bertahun-tahun di department ataupun di ward yang sentiasa banyak kerja, double shift dan sebagainya. Double shift saya selalu dengar lah Datuk Seri. Ya, double shift dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini boleh diuruskan di peringkat pengurusan fasiliti. Satu lagi, kadang-kadang isu-isu ni dia agak localized. Walaupun secara umumnya begitu, tapi penyelesaiannya perlu kepada pengamatan secara localized. Apa sebenarnya senario di situ? Adakah emergency departmentnya? Adakah dia punya average length of stay-nya? Adakah disebabkan bed occupancy ratio-nya ataupun wardnya dah kecil? Jadi kalau wardnya kecil, ruangnya jadi begitu sempit, sebab tu kita perlukan pembinaan fasiliti-fasiliti baru. Jadi ada orang kata doktor pun tak cukup, nurse pun tak cukup, nak buat yang baru. Soalnya kadang-kadang baru tu sebab kita bukan sebab semestinya kita nak buat baru, tapi ruang itu kan. Kalau satu ward sampai 30 katil, sedangkan ward tu sebenarnya direka bentuk untuk 15 katil. Jadi takkan disebabkan kita tak cukup doktor atau tak cukup nurse, kita tak biarkan saja fasiliti itu macam tu. Jadi pertimbangan tentang fasiliti baru ni sebenarnya adalah sebahagian daripada usaha untuk mengatasi masalah burnout, persekitaran kerja yang kadang-kadang doktor nak berjalan pun tak boleh. Kan bila saya melawat fasiliti emergency department dan sebagainya, tak ada tempat nak rehat. Jadi pada saya they deserve a better working condition and working environment, dan salah satu respon kita binalah bangunan tambahan, ward baru dan sebagainya. Pada masa yang sama, macam saya katakan tadi, setiap bangunan tambahan, fasiliti baru kena datang dengan pejawatannya. Ya, jadi itu sebahagian daripada usaha kita lah. Sebab ada Datuk Seri, mungkin daripada aspek burnout tu, satu kita macam mana bagus mengkoping skill kita Datuk Seri. Kalau kita macam bekerja berjam-jam kan, tak berehat, memanglah dia akan burnout kan. Tapi ada juga yang mengatakan kat bawah tu bendanya ada tapi doktornya tak ada. Tapi saya rasa Datuk Seri dah explain dengan penuh jelas tadi bagaimana kita. Mungkin kita pergi kita pada ada juga ini peringkat idea cadangan kita belum bawa pada kerajaan. Untuk mungkin meluaskan perkhidmatan MyStep. Untuk bantu di ward-ward kerja-kerja yang tak berkaitan dengan medical dan clinical. Seperti pendaftaran, discharge dan sebagainya. Trace trace result atau macam tu. Jadi kita nak cuba luaskan penggunaan MyStep ni
untuk membantu di ward-ward yang sesak dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya jururawat kita, doktor kita boleh fokus pada benda-benda yang betul-betul bersifat klinikal dan juga medical lah. Ini pun satu benda yang kita nak usahakan dan mudah-mudahan dapat dipersetujui oleh kerajaan lah. Cuma itulah kita nak apa orang kata menarik bukan kata minat menarik pandangan bahawa kalau katakan ada burnout ke, help is there lah Datuk Seri. Kita ada akrab Datuk Seri, kita ada even untuk houseman kita ada HADS. Sebenarnya ada, tetapi aspek tu mungkin dari segi apa yang Datuk Seri dah explain tadi banyak yang kita sedang lakukan. Ya, Mungkin satu lagi tentang burnout ni pun kita juga sudah berbincang. Contohnya untuk macam mana kita nak mempersiapkan doktor-doktor muda ni supaya mereka lebih resilient. Ya. Mereka Dia jadi minat. macam dia bukan macam kaca Datuk Seri. Mereka minat untuk Bekerja, menyumbang dalam bidang penjagaan kesihatan. Yap. Tapi macam mana kita mempersiapkan mereka secara mental? Ada satu kajian yang menarik dibuat oleh Intan baru-baru ni dan dibentangkan tentang ketahanan mental doktor-doktor houseman ni. Jadi mereka dapati ada isu kat situ. Sehinggalah mereka membawa kepada isu mental dan insiden-insiden yang kita tak inginilah berlaku. Jadi baru-baru ni pun saya dah adakan perbincangan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi yang menghasilkan doktor-doktor muda. Macam mana kita nak masukkan dalam kurikulum Elemen pembelajaran mereka tu supaya mereka boleh jadi lebih resilient sesuai dengan semangat mereka untuk menjadi doktor. Tapi bagaimana kita seiringkan dengan kekuatan mental mereka. Supaya mereka melalui houseman, melalui dunia kedoktoran ni mereka menjadi orang yang betul-betul bersedia. Jadi dengan cara itu boleh membantu mereka untuk mengatasi masalah burnout dan Terima sebagainya. kasih Datuk Seri sebab menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Sebab saya rasa memang itu pun kami di peringkat yang mana kami yang buat program kan Datuk Seri. Memang kami pun memang nak masukkan sebab saya rasa kurikulum tu kena diintroducekan lebih awal. Macam nurses pun sama lah. Jadi at the end of the day kita tak adalah nurses ke atau doktor yang bercakap kasar pada pesakit. Macam itulah kan. So kita ada lagi satu soalan ke? Boleh kita tengok. Okey, ada lagi satu Datuk Seri. Alright. Ini berkaitan dengan kenaikan grade. Ni grade pangkat ni Datuk Seri. Dia daripada saya tak sure whether Miss ataupun nama Tan Zihui namanya ya. Jika anda ada kenaikan grade daripada UD10 ke UD11 dikatakan mengambil masa yang lama. Sejak Oktober 2025 ini rasanya memang localized lah. Pegawai telah berkhidmat ini sejak tahun ini macam localized ya Datuk Seri. Dia nak tahu ni. Namun setelah 8 tahun perkhidmatan masih di grade UD10. Nah, saya pun dah teringat. Saya dulu berapa tahun agaknya naik ke. Dulu kita 41 Datuk Seri naik 44. Macam itulah. So itulah Datuk Seri. Mungkin itu pertanyaan saya rasa personal tu memang ini ditanya. Dia ambil Dr. kesempatan. N pertanyaan yang spesifik. Jadi saya nak rumus, kita nak komen pun saya tak ada data Ya, betul. atau fakta yang berkenaan. Jadi kalau yang penanya tadi ada apa-apa yang spesifik, boleh email pada saya lah. Okey. Hasnolzz at moh.gov.my. Again Email Datuk pada Seri, saya. Hasnol NOLZZ Zamzam ZZ at moh.gov.my. Ya. Email Sila. pada saya spesifiknya dan kita akan tengoklah apa isunya. Kadang-kadang mungkin saya tak refer pada yang ini. Yelah. Mungkin disebabkan rekod mereka tak lengkap. Mungkin ada ambil cuti tanpa gaji. Mungkin LMPT mereka tak dibuat. Tak sama, saya nak ambil kesempatan lah supaya rakan-rakan doktor kita ni supaya isilah LMPT tu. Masalah dia mungkin kesannya bukan tahun depan. Mungkin bukan tahun selepas itu, tapi beberapa tahun lepas itu. Tahun yang berapa bila nak buat bidang kepakaran, bidang subkepakaran barulah tak lengkap. Bila urusan naik pangkat barulah tak lengkap. Ini banyak saya terima. Yang sampai ke meja saya lah. Ya, Jadi kita ada masa yang panjang. Saya tahu sibuk kan. Saya tahu sibuk. Tapi takkanlah sampai tak boleh isi LMPT. Ada setengah tu sampai 3-4 tahun tak isi LMPT.
Jadi dia ini dah semua boleh menyumbang kepada perkara-perkara itulah. dia akan jadi hiccup Datuk Sri Ya, kalau dia akan bawa kita hikap. nak ni. Jadi sambil-sambil Ha. kita menguruskan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat dan masyarakat, jaga jugalah kepentingan Itu perkhidmatan kita kira ni. self care juga Datuk Sri. Ya, Dia sebab self-care. care Ya. kepada diri. Kalau Hmm. kita tak jaga kita punya LMPT tu mungkin yelah kan ramai yang mungkin kadang-kadang kata sibuk. Saya faham doktor. Saya dulu pun pernah melalui lah benda-benda macam Ya. tu. Tapi bila kita ada satu urge untuk kita orang kata oh memang kena isi. Kita kena isi. So kena buat. Isilah, Ah. lambat-lambat pun isi. Kalaupun rasa macam tak boleh dapat anugerah perkhidmatan cemerlang pun, isi jugalah. Kan? Ada gunanya Ya, untuk ya. satu-satu masa yang akan datang tu. Ya? Mungkin Datuk Sri berbalik pada tu. So kita berhenti dulu dekat soalan tu. Saya nak sambung Datuk Sri dengan isu yang mungkin panas. Macam melodi lah pula panas Datuk Sri. Okey. Pasal latihan kepakaran ni Datuk Sri. Dengan penjimatan banyak kata-kata di luar sana dia punya dakwaan bahawa kita dah stop atau dari segi nak kita limitkan nak buat kepakaran dan sub kepakaran itu dakwaan je lah. Jadi contohnya Datuk Sri ramai mempersoalkan di luar sana bila kita kata hadiah latihan persekutuan tawaran C tu Datuk Sri untuk latihan sub telah dibatalkan atau ditangguhkan. What say you Datuk Sri? Ya, yang itu sebenarnya tak benar. Itu tak tafsiran benar. Dengar sebahagian tu. orang. Dan saya pun tak tahu apa asas tafsiran mereka. Hanya kerana kita mungkin lewat mengeluarkan keputusan untuk Ya. tahun ini. Ada yang jump into conclusion dan kaitkan inilah sebab kerajaan nak potong 4 bilion daripada KKM. Tahun ni dah tak ada menghantar ataupun program sub kepakaran ataupun kepakaran dan sebagainya. Sebenarnya itu tak benar. Itu semua tak terjejas dengan penjimatan yang dibuat oleh kerajaan. Sebab kerajaan sangat sedar pentingnya untuk terus menghasilkan pakar-pakar dalam bidang kesihatan ni dan kerajaan tidak boleh lari daripada tanggungjawab itu. Ya. Jadi apa yang telah diperuntukkan akan tetap dilaksanakan. Cumanya kadang-kadang kelewatan tu berlaku disebabkan oleh proses penilaian, proses pemilihan dan sebagainya lah. Jadi don't worry lah pada saya. InsyaAllah kuota yang dah diluluskan oleh kerajaan, ditetapkan oleh kerajaan itu akan dipenuhi. Tertakluk pada syarat-syarat yang ditetapkan dan juga perancangan program masing-masing lah. Ya. Program perubatan ada perancangannya, kesihatan awam Ada ada perancangan perancangannya, dia. penghijauan farmasi ada perancangannya dan kalau kita pergi pada level sub kepakaran ada ketua-ketua kepakaran yang melihat dan menilai bilangan-bilangan calon ataupun tempat-tempat yang available untuk kita hantar doktor-doktor ini untuk membuat Sub kepakaran sub ataupun kepakaran lah. masing-masing lah. Ya. Baik Datuk Sri. Dan kalau saya ada masa sedikit boleh, saya nak boleh. sentuh Of course kenapa ada ada yang masa, kata Datuk Sri. tahun lepas hantar itulah. 20, tahun ni hantar 5 kan. Ada yang kata itulah Datuk Sri nak kaitkan yang kata baru-baru ni saya dengar juga yang MMA kata nak berjumpa PMX nak YB PMX yang dia dakwa ada berlakunya drastik punya down dari segi program kelulusan tu. Lepas tu ada juga Datuk Seri yang panas di media sosial lalu kan pasal yang katanya LMPT syarat baru nak kena 3 tahun macam tu syarat baru memerlukan doktor ada LMPT. Lepas tu pakar perubatan tu didakwanya terjejas lah pula sebab tak berpeluang ada 3 tahun LMPT. Tadi baru kita cakap kepentingan isi LMPT kan Tok Sri. Itulah. Dia saya fikirlah saya pun orang kata new kids on the block sebab saya baru 4 bulan di sini. Jadi ini pun isu yang hangatlah tentang sub kepakaran ni. Banyak dimensi ya. Satunya tanya kenapa dulu ada 20 tahun ni tinggal 5, dulu ada 35 tahun ni kosong. Jadi banyak faktor yang menetapkan kenapa bilangan itu yang yang menyebabkan bilangan tu berubah-ubah setiap tahun ya. Kadang-kadang kita kena melihat kepada kapasiti untuk melatih. Apa rasio antara cikgu dengan murid-murid untuk melatih. Bagaimana dengan fasiliti atau kemudahan untuk melatih itu. Berapa rasio antara seorang pelatih dengan bilangan pesakit for example. Ya, Tok Sri. Untuk menghasilkan satu kualiti yang dapat dipertahankan lah.
Jadi apabila contohnya bagi satu-satu sub kepakaran tu ada telah mencapai had tertentu kerana yang masuk beberapa tahun yang lepas belum keluar lagi. Jadi itu menyebabkan program kepakaran atau sub kepakaran itu membuat keputusan untuk tidak meningkatkan ataupun tidak memberikan kelulusan lebih ataupun sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Kan? Jadi kalau katalah tahun ni ada 5 yang akan graduate, bolehlah hantar 5 lagi atau 6 lagi. Tapi kalau tahun ni tak ada yang graduate, kita nak hantar 5 atau 6 lagi, dan Memang kekosongan yang kosong lah. ditinggalkan ini siapa nak isi? Ya, Jadi ya. cycle tu kita kena balancekan. Ada yang keluar, ada yang Ada akan yang masuk. masuk. Jadi Tapi yang masuk mungkin tak mencukupi mungkin tak daripada yang mencukupi keluar. ataupun lambat sikit daripada yang keluar. Yang keluar Ya, bulan ya. Julai, yang masuk bulan November. Mhm. Ada 3 bulan lapse kat situ. Jadi itu dilihat sebagai kekosongan dan sebagainya. Jadi ini faktor-faktor yang menentukan kenapa akhirnya bilangan itu tak semestinya 10 setiap tahun atau 15 setiap tahun. Ya, ya. Atau ada yang kadang-kadang tak ada pun setiap tahun. Betul. Jadi ini kita kena fahamlah bagaimana benda beroperasi dan sebagainya. Kan? Ya. Thank Tentang you. LMPT itu memang peraturan je lah. Kena isi lah. Cumanya kita sedang melihat bagaimana, sebab ini ada sedikit transitional issues apabila kita perkenalkan SWE dan kemudian datang SSPA. Jadi dua benda ini berlaku, kemudian ada pindahan kepada Akta 50, Akta Perubatan itu pun Ya, berlaku dalam berlaku tempoh dalam yang ni. Jadi kesan-kesan yang kita tak jangka sebenarnya. Unexpected unprecedented. side effect yang kita tak nampak. Ya. Jadi okeylah, kita dah nampak isu tu. So sekarang kita dah Kita handle cuba lah. atasi dengan pendekatan-pendekatan yang berbagai, LMPT. Kemudian bagaimana kita nak menggunakan pengalaman mereka sebagai key determinant kepada kelayakan mereka untuk memasuki program kepakaran dan sub kepakaran. Okay. Kita ada masa lagi untuk the next round punya intake. Yep. Kita akan teruskan perbincangan dan sebagainya lah. Yeah. Tapi yang LMPT untuk tahun ni kita ada 58 slot lagi yang kita sedang usahakan untuk dapat pengecualian khas daripada JPA. Ketua Pengarah dah hantar surat minggu lepas, kita akan susuli dan harap-harap JPA akan memberi InsyaAllah Datuk Seri pengecualian khas kepada 28 orang ni. Datuk Seri, kita masa ni mencemburui betul lah kita, Datuk Seri. Saya pun tak tengok masa, berjalan je. Tapi saya rasa ini memang penting sangat, Datuk Seri. Ada satu komen ni tentang kaunselor, Datuk Seri. Sebab ini adalah saya rasa kaunselor, kita dah ada kaunselor contract for service, Datuk Seri. Ada pertanyaan daripada Calvin Lester ni. Saya ada 2-3 lagi saya rasa ni. Ada tak perancangan kita menaik taraf kontrak kaunselor kepada COS? Sebab saya rasa daripada tahun kita ambil dulu semasa COVID, Datuk Seri, dan masa tu tahun 2020 kalau tidak silap ada lebih kurang 200. Sekarang ni mungkin dah berkurangan lah, ramai yang berhenti kan sebab kita dah masuk sistem guna sama. Jadi memang saya rasa kalau by Ogos lah tak ni. So mungkin untuk menjawab kepada soalan ini, Datuk Seri, saya rasa ni ramai ni kat bawah ni bertanya ni. Ya, saya fikir perkara ini telah pun diangkat kepada Jabatan Perkhidmatan Awam tentang penerusan perkhidmatan lah. Yep. Sama ada dalam bentuk CFS ataupun COS, kita belum pasti lagi. Yeah. Tapi yang penting atas keperluan perkhidmatan, keperluan untuk mereka diteruskan itu, kita sedang berurusan dan sedang menyusuli dengan Jabatan Perkhidmatan Awam untuk mendapat keputusan. Ini dah coming to Julai. So saya fikir dah perlu ada satu keputusan lah dibuat. Betul. Dan kita akan susulilah tentang perkara ini. Perkara ini dalam pengetahuan kita dan kita akan cuba dapatkan something yang yang lebih terjamin lah untuk staff-staff dalam bidang ni. Supaya mereka pengalaman mereka itu dapat berharga, kita gunakan. Berharga sangat. Lebih baik kita dapat mereka yang telah punya pengalaman berbanding kita lantik baru yang belum ada pengalaman dalam konteks inilah. Okay. Datuk Seri, kita ada sikit masa lagi. Mungkin Datuk Seri nak sentuh sikit pasal Suruhanjaya cadangan. Kita ada aspirasi tu kan. Saya rasa saya nak sentuh di sini sebab ini je masa yang Datuk Seri ada untuk, bukanlah ada, maksudnya podcast Bicara Khas ini. Saya membaca juga cadangan penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan
Mungkin ada sedikit salah tanggapan lah di situ. Seolah-olah Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan ni satu bentuk silver bullet, cure all dan sebagainya. Tapi tak begitu. Kalau kita merasakan dengan Suruhanjaya ini kita boleh tentukan bilangan jawatan yang kita nak, tak ada. Suruhanjaya tak ada kuasa itu. Kalau kita merasakan Suruhanjaya ini akan boleh menentukan gaji doktor-doktor kita, nurses kita, Suruhanjaya tak ada kuasa itu. Ya. Suruhanjaya ni lebih pada skim, pelantikan, pengambilan, interview dan sebagainya. Jadi itu limitasi yang kita kena faham apabila kita bercakap tentang Suruhanjaya. Boleh compare dengan Suruhanjaya Pendidikan, Suruhanjaya Polis, Suruhanjaya Undang-Undang, Kehakiman, ada berapa lagi? Majlis Angkatan Tentera dan sebagainya. Ada kuasa-kuasa seperti bilangan pejawatan, kenaikan gaji, naik pangkat dan sebagainya tetap berada pada agensi pusat yang lain seperti JPA, MOF dan sebagainya. Jadi maksud dia jangan kita anggapkan bahawa Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan itu is a cure all ataupun silver bullet yang boleh menyelesaikan semua masalah. Tidak. Tapi pada masa yang sama kita tidak menolak kesesuaian atau kemungkinan Suruhanjaya itu ditubuhkan juga di masa akan datang. Tapi setelah kita membuat kajian lebih terperinci, apakah benefit dan value yang kita boleh dapat sekiranya kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan itu. Itu sedang kita usahakan. Thank you Datuk Seri. Jadi kita pun nak round up Datuk Seri. Maybe one message penutup daripada Datuk Seri kepada semua yang sedang menonton podcast Bicara Sihat edisi khas kali ini. Sila Datuk Seri. KKM mendengar dan KKM cuba memahami dan KKM cuba untuk menangani masalah-masalah. It's not that we don't care ataupun seolah kita tak faham ataupun kita tak buat sesuatu. Tapi saya pun dah ceritakan konteks, senario, dynamism, idea-idea yang nak kita ketengahkan. Banyak yang kat situ dah boleh dijawab. Bukan semua dalam tangan kita nak dibawa, dirundingkan dengan kerajaan, dirundingkan dengan jabatan-jabatan tertentu. Tapi kita buat semua tu. Sekarang ni pun kita dah luaskan kita punya usaha dengan jawatankuasa bersama dengan JPA yang diadakan secara tetap. Bulan Julai ni kita ada mesyuarat yang kedua. Dan kita dah adakan mesyuarat yang pertama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melihat isu-isu yang ada di dalam kawalan Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan kita akan teruskan dengan satu lagi platform dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan JPA untuk kita lihat cara-cara baru bagaimana kita boleh menarik minat, meningkatkan lagi pengambilan dan menyegerakan lagi pengambilan ke dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan ini. Jadi we are doing our part. Idea banyak. We are not running out of idea. Cuma macam saya katakan tadi, it takes time. Untuk menghasilkan doktor 5 hingga 6 tahun, pakar another 4 or 5 years, sub pakar. It's not something that kita boleh orang kata petik jari, tiba-tiba dah ada depan mata. Itulah cabaran dalam ekosistem kesihatan kita ni. Baik. So Datuk Seri dah ada banyak ni. Terima kasih Datuk Seri. Saya sendiri nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri sekali lagi kerana pada hari ini Datuk Seri sudi bersama podcast Bicara Sihat edisi khas. Bukan senang kita nak dapat KSU dengan kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri for all the time and the valuable insight and everything. Datuk Seri, so dengan itu saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia. So dengan itu sehingga kita berjumpa lagi, insya-Allah stay safe dan juga jaga diri anda. Out daripada Dr. N. Thank you. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Dr. N. Terima kasih banyak Datuk Seri.